dari kelas tahun 1 Waiduri. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah buku cerita yang bertajuk Si Comel Bertudung Merah. Nama pengarang ialah Haniza Anis Salihuddin. Nama penerbit ialah Cowboy and Young Publications Sendirian Berhad. Bilangan muka surat ialah 16 muka surat. Pada suatu hari, si Comel Bertudung Merah berjalan seorang diri ke rumah nenek. Semasa dia berjalan, dia ditegur oleh seekor serigala. Serigala bertanya ke mana hendak pergi. Si Comel Bertudung Merah memberitahu hendak pergi ke rumah nenek. Serigala berlari ke rumah nenek dan berpura-pura menjadi si Comel Bertudung Merah. Nenek sangat terkejut melihat serigala. Nenek takut dan nenek sembunyi di dalam almari. Selepas itu, si Comel Bertudung Merah pun tiba. Serigala meniru suara nenek dan menyuruh si Comel Bertudung Merah masuk. Si Comel Bertudung Merah sangat terkejut kerana melihat serigala hendak memakainya. Comel Bertudung Merah berlari menjerit meminta tolong. Pemotong kayu terdengar jeritan itu. Dia mengambil kapak dan mengejar serigala itu. Akhirnya nenek dijumpai di dalam almari. Mereka berterima kasih kepada pemotong kayu. Nilai pengajaran daripada buku cerita ini ialah jangan bercakap dengan orang yang tidak dikenali dan jangan berjalan seorang diri kerana sangat bahaya.